Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada yang belum Muslim. Hari ini saya nak tunjukkan nak bagi tahu satu tip berkebun. Macam mana kita nak dapatkan sumber kalsium daripada dapur kita. Biasanya kita akan makan pelbagai jenis makanan. Salah satunya salah satunya kita makan kerang. Dia ada cengkerang dia. Cengkerang dia ni kaya dengan sumber kalsium untuk pokok kita. Lepas kita makan, kita jangan buang. Saya nak tunjuk. Ini contoh yang belum dibakar. Dia keras. Ini contoh yang dah dibakar. Dia lembut. Yang keras ni pokok susah nak hadam, nak makan. Kita bantu pokok kita makan, memudahkan pokok kita untuk makan. Contoh ni contoh. Bila dah hancur macam ni. Kalau boleh hancur sampai lumak lah. Ni saya nak tunjuk sekejap. Taruh atas kertas macam tu. Untuk memudahkan kita bagi kepada pokok. Kita pun bagi kepada pokok saya ni, pokok tin. Ni pokok tin, ni pokok lima. Ni pokok tin, pokok lima, ni pokok gajus. Ni cara kita bakar dia. Kita bakar dia. Ini buah tin. Apabila zat-zat daripada tanah, termasuklah kalsium, zinc, boron, besi ke apa semua, NPK semua, pokok akan bagi kita hadiah bentuk buah. Ni hubungan simbiosis antara manusia dan pokok-pokok. Pokok-pokok tadi akan mengambil nutrien daripada tanah. Daripada tanah, pokok-pokok akan mengambil nutrien daripada tanah dan diserap ke dalam pokok, dan kelulu akan mengambil dan pokok akan menghasilkan polen untuk pembiakan pokok dan juga madu. Jadi kedua-dua ni manusia boleh ambil, iaitu perpindahan zat daripada bumi ke dalam pokok dan ditukar kepada bentuk bipolen dan madu. Selain itu, pokok akan menukarkan, memindahkan zat daripada tanah tadi kepada bentuk sayuran. Contoh ni sayuran berbuah. Ni buah kacang kelisa, kacang botol. Kacang botol. Kemudian zat-zat daripada tanah tadi yang dikumpul oleh pokok melalui tanah akan dipindahkan kepada ni bentuknya kunyit. Kunyit kita makan dia punya ubi ataupun rhizome. Kemudian zat daripada tanah juga akan dipindahkan ke pucuk. Manusia akan makan pucuk ulam. Ni ulam raja. Ulam raja dimakan dan kembali kepada badan manusia kembali. Dan begitulah seterusnya. Kitar nutrien akan berlaku di dalam dunia sehinggalah kiamat. Daripada tanah pergi kepada pokok, pokok pergi kepada manusia. Bila manusia meninggal, nutrien-nutrien tadi akan kembali kepada tanah balik dan akan diambil oleh pokok-pokok balik. Itulah yang berlaku yang sentiasa berlaku berulang-ulang di alam semesta kita. Sekian, terima kasih. Sesiapa yang nak beli madu kelulu asli bipolen boleh hubungi saya di 0132435354 lokasi Puncak Alam. Sarang keruluk pun ada dijual.